Salam sejahtera teman-teman. Hari ini kita nak bercerita pasal handphone Samsung. Saya tak tahu apa dah jadi dengan Samsung sekarang ni. Telefon mereka yang melebihi 4,000 ke atas banyak sangat mengalami kecacatan seperti yang terjadi pada skrin telefon saya ni, S22 Ultra. Semalam saya baru tinggalkan handphone saya sebentar, dalam tak lebih daripada 1 jam. Lepas tu bila saya balik ke rumah, saya tengok dia dah ternampak line yang ni. So bila saya cari dalam YouTube, kebanyakan yang saya dengar, mereka kata telefon ni jangan dibebankan, jangan berada di atas bebanan yang berat ataupun panas. Tetapi handphone saya ni, saya letakkan aja atas meja tanpa ada apa-apa bebanan dan tak pernah dipakai, dan memang tak panas lah, tapi masih juga keluar line pink ni. So ini juga terjadi daripada saya mempunyai 3 rakan sekerja. Ketiga-tiga mereka ni menggunakan handphone Samsung yang 4,000 ke atas. Yang kawan saya yang seorang tu, dia baru guna handphone dia baru 1 tahun lebih. Saya dah lupa nama model dia. Tapi entah bagaimana skrin dia terpadam, blank terus. So dia tak boleh nak buat apa-apa lagi. Dia pergi ke Samsung Center, kena tukar balik skrin 900 lebih. Tukar skrin LCD skrin dia. Kawan saya yang satu orang lagi tu, dia baru beli Samsung S24 Ultra. So baru dia pakai dalam masa 7 bulan selepas pembelian dia tu. Skrin dia setengah je tinggal. Yang bawah ni hitam, yang atas tu memang dah nampak skrin lah. So yang setengah tu, bawah ke bawah tu semua hitam. Baru lagi tu, S24 Ultra, baru pakai 7 bulan. So masa dia bawa dekat Samsung tu, Samsung Center cakap telefon dia memang ada jatuh, tapi dia sendiri mengaku telefon dia tak pernah jatuh. Kalau jatuh pun takkanlah handphone baru, kalau jatuh sekejap terus rosak skrin. Sedangkan handphone itu dibagi tahu memang memang tahap ketahanannya memang maksimum lah. Takkan jatuh sekejap saja terus rosak dia punya skrin. Lagipun dia dia tunjukkan kepada Samsung Center tu, handphone dia, di sekeliling handphone dia tak ada mengalami apa-apa rosak. Tak ada dented ke apa ke, pecah ke, tak ada. Kalau jatuh teruk mana pun, mungkin akan ada pecah, ada retak ke pada handphone dia. Tapi handphone dia tak ada macam tu. Dia masih elok lagi. Cuma skrin saja, dia saja yang terbagi dua. So Samsung Center bagi tahu dia memang telefon dia ada jatuh. So nak tak nak dia kena ganti juga. Pun dekat nak 1,000 lebih ganti dia punya LCD tu.
Entahlah Samsung ni, apa jadi dengan Samsung ni sekarang. Ni telefon saya ni dah pakai baru 3 tahun lebih. Masa waranti tu, sebelum waranti tu nak habis 1 bulan macam tu, saya punya skrin tiba-tiba, yang handphone ni S22 Ultra ni. Handphone ni, dia punya skrin tiba-tiba bercahaya sangat terang. Memang sangat terang, macam flashlight. So, saya bawa pergi ke Samsung Center. Dia kata memang skrin saya dah rosak. Nasib baik masa tu handphone saya masih ada dalam waranti. So, kena tukar apa-apa bayaran lah. So, lepas saya tukar skrin ni, saya baru guna dalam tak sampai 2 tahun kot. Tak sampai 2 tahun. Sekarang ni timbul pula line ni. Ni yang baru ni, skrin yang baru ni. Tak tahulah macam mana lah brand Samsung ni sekarang ni. Tapi memang kebanyakan, memang saya tengok memang dia selalu rosak pada skrin dia. Walaupun handphone tu 4,000 lebih, 5,000 lebih ke 6,000 lebih ke, dia memang rosak pada skrin. Memang selalu terjadi pada skrin dia. So, saya nak minta lah apa-apa komen korang tentang Samsung ni, ataupun boleh kongsikan pengalaman korang. Mungkin pengalaman korang sama dengan apa yang saya alami sekarang ni. So, tolong bagi komen ataupun saya dah tengok dah dalam YouTube macam-macam cara diorang nak baiki line ni, tapi saya rasa memang tak dapat ikut lah, sebab macam susah sangat lah saya nak ikut. So, tak ada cara lain lah, memang kena tukar LCD ni. Nak pergi juga kepada Samsung Center tu. So, kalau ada teman-teman yang ada pengalaman macam ni, boleh tolong komen Saya ingin juga nak tahu, mungkin ada pengalaman korang yang boleh bantu sedikit sebanyak lah, sebelum saya pergi tukar skrin ni dekat Samsung Center. So, itu sajalah yang perkongsian saya pada hari ini. So, saya harap video saya ni mendapat tatapan korang semua. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya. Okey, itu saja. Terima kasih.